Hai semua, hari ini saya akan berkongsi dengan anda tentang metadikol. Metadikol adalah ekstrak yang diperolehi daripada lilin tebu, diproses dari teknologi yang dipatenkan untuk membentuk zarah nano dan kemudian digabungkan dengan air tulen dari pergunungan Switzerland. Ia sangat larut dalam air dan boleh memberi kesan yang baik kepada tubuh manusia. Produk lain yang sama sepertinya tidak membawa keberkesanan seperti metadikol. Metadikol dihasilkan di kilang yang mementuhi FDA di Switzerland. Ia adalah makanan yang selamat, semula jadi, tiada toksik dan tanpa sebarang kesan sampingan. Kesemua bahan-bahannya disenaraikan sebagai GRAS iaitu makanan selamat oleh FDA Amerika Syarikat. Metadikol dipatenkan di banyak negara termasuk Amerika Syarikat, China, EU, Jepun, Korea, Malaysia, Singapura, Kanada, Australia, India, Afrika Selatan, Rusia, Hong Kong, Itali dan banyak lagi. Selain mempunyai paten berdaftar di pelbagai negara di seluruh dunia, metadikol telah mengisytiharkan kesan manfaatnya kepada tubuh manusia. Dalam dokumen paten pertama, terdapat 14 pengisytiharan. Dokumen paten kedua, 12 pengisytiharan. Dan dokumen paten ketiga, 14 pengisytiharan. Metadikol mengandungi nanopartikel polikosanol dengan berat molekul lebih kecil daripada 60 nanometer yang boleh menembusi ke dalam kulit. Ia memasuki aliran darah dengan mengangkut ke semua sel imun dalam badan dan mengikat dengan reseptor vitamin D untuk mengawal sistem imun, mencegah jangkitan bakteria dan virus, membetulkan abnormal biomarker, membaiki organ dan memperbaiki masalah kesihatan. Metadikol terdiri daripada 0.5% nanopolikosanol, 98.2% air tulen pergunungan Switzerland dan 1.55% kandungan tambahan. Satu semburan metadikol boleh menghasilkan 1 triliun nanopartikel untuk mengikat dengan reseptor sel badan dan membawa manfaat kepada tubuh manusia. Tidak kira apa ubat atau produk kesihatan yang diambil, keberkesanannya datang daripada gabungan bersama reseptor sel manusia bagi menghasilkan pelbagai tindak balas biokimia. Metadikol ialah agonis protein dan ilikan pelbagai fungsi yang boleh mengikat dengan semua reseptor nuklear, sebahagian reseptor membran sel dan reseptor organel. Metadikol memainkan peranan dua hala yang meningkatkan atau mengurangkan rembasan bahan mengikut keadaan badan untuk mencapai homeostasis dan berkesan mencegah penyakit metabolik. Selain itu, ia boleh mengikat dengan reseptor vitamin D dan menghasilkan pelbagai tindak balas biokimia. Ringkasnya, metadikol adalah seperti Swiss dan reseptor sel adalah soket. Prinsip ini adalah yang terbaik untuk menerangkan bagaimana metadikol membawa manfaat kepada tubuh kita. Vitamin C boleh membantu mencegah kebanyakan penyakit. Tubuh manusia tidak boleh menghasilkan vitamin C-nya sendiri dan mesti mendapatkan daripada makanan. Tetapi pengambilan makanan tidak mencukupi untuk mencegah dan melawan penyakit. Metadikol boleh meningkatkan tahap vitamin C dalam badan lebih daripada 3 kali ganda dan mengekalkan tahap yang lebih tinggi daripada yang dicapai melalui dos biasa. Ia menggalakkan penghasilan vitamin C dengan meningkatkan fungsi gen gula. Pada masa yang sama, metadikol meningkatkan fungsi gen GLUT4 sehingga 10 kali ganda untuk menggalakkan kita semula vitamin C dalam badan. Ia boleh meningkatkan tahap glutaten yang mempunyai kesan antioksidan, anti penuaan, menguatkan imuniti dan kesan anti tumor. Selain itu, metadikol juga boleh menggalakkan sintesis NMN dalam gen manusia. NMN ialah koenzim redox metabolik penting yang terdapat dalam sel eukariotik yang memainkan peranan penting dalam pelbagai proses biologi termasuk metabolisme, antipenuaan, fungsi mitokondria dan pembaikan DNA. Metadikol juga membantu mengawal rembesan hormon, mengawal metabolisme lemak dan glukosa darah dengan meningkatkan tahap adiponektin untuk mencegah pelbagai penyakit metabolik seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesiti, penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular. Metadikol meningkatkan aktiviti telomerase sehingga 16 kali ganda, sekaligus membantu mengekalkan, membaiki dan memanjangkan teloma serta mengurangkan pemendekan teloma semasa pembahagian sel.
Ini boleh meningkatkan pembahagian sel untuk melambatkan penuaan sel dan memanjangkan hayat manusia. Di samping itu, Metadicol boleh menggalakkan penjanaan semula dan pembaikan sel dengan meningkatkan sel stem pluripotent untuk membezakan sel imun dan sel darah seperti sel darah merah dan platelet. Jadi ia boleh membantu meningkatkan kanser darah, anemia dan menguatkan imuniti. Metadicol mengawal dan mengaktifkan fungsi gen 45 daripada 46 kromosom. Selain mengaktifkan, melindungi dan membaiki gen, ia juga boleh menghalang pengeluaran bahan berbahaya yang menyebabkan penuaan dan penyakit manusia. Kesimpulannya, Metadicol boleh mengaktifkan dan mengekalkan bahan yang baik dan menghalang bahan berbahaya daripada memudaratkan kesihatan badan. Ia boleh mencapai homeostasis, menggalakkan kesihatan dan memanjangkan hayat. Ia berkesan untuk semua penyakit. Kesan Metadicol termasuk mengawal sistem imun dan endokrin, mengekalkan keseimbangan biomarker dalam badan, melindungi fungsi otak dan saraf, mengurangkan penyakit kronik yang disebabkan oleh keradangan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesiti, kardiovaskular dan cerebral vascular. Ia juga boleh membantu dalam anti penuaan, pencegahan kanser, kecantikan kulit dan rambut. Metadicol berkesan untuk mencegah proses keradangan kepada jangkitan dan seterusnya mencegah penyakit. Akhir sekali, untuk penjagaan kesihatan, anda perlu mengambil 3 semburan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Orang yang mempunyai masalah kesihatan boleh mengambil 5 semburan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Sekian sahaja. Terima kasih.